kumpul dalam masjid malam ni pun masuk dalam akaun Sayyidina Abu Bakar, sebab dia orang pertama yang berdakwah bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak pahala orang kita dapat tumpang, semayang orang lain, puasa orang lain, zakat orang lain, haji orang lain, sehingga akhirnya tuan-tuan mulia, sehingga nanti akan diberitahu kisah satu orang lelaki dipamerkan buku catatan amal dia di hadapan Allah Ta'ala. Allah kata, adakah ini buku kamu? Dia kata, Allah, bukan buku saya ya Allah. Sebab apa? Amalan ni terlalu banyak. Saya dulu kat dunia tak semayang sebanyak ini, tak puasa sebanyak ini, tak baca Quran sebanyak ini, tak haji sebanyak ini. Allah kata, ini buku catatan amal kamu. Hanya saja di dunia dahulu kamu berdakwah, kamu ajak orang lain. Dengan berkat kamu ajak, satu orang dapat baiki diri. Pernah musim PKP tuan-tuan, saya buat live ni, biasalah ustaz-ustaz musim PKP buat live ni sampai pukul 1 pagi, 2 pagi. Nak tidur orang tak bagi. Ustaz jangan berhenti lagi, jangan beradu lagi. Apa? Kami tak mengantuk lagi ni. Musim PKP kan. Esok tak kerja, malam tak mengantuk, boring duduk saja. Ustaz cerita lagi. Satu orang budak perempuan Cina, dia follow saya punya live saya, Masya Allah. Follow. Akhirnya tuan-tuan mulia, dekat nak raya puasa hari PKP tu tahun 2020, dia kata, Maulana, saya bersedia nak masuk Islam. Allahu Akbar. Tuan-tuan mulia, bila dia kata nak masuk Islam, dia nak mari ke Pulau Tawar, ke tempat saya, nak cross sempadan. Masa tu tak boleh terlintas sempadan. Dia pun pergi ke Balai Polis buat rayuan nak datang ke Jerantuk, nak masuk Islam. Masa tu anggota pun nasihat dia, janganlah sekarang nak masuk Islam, nanti tunggu habis PKP masuk Islam lah. Tapi bila iman dah masuk, hidayah dah masuk, dia tak boleh kontrol. Dia nak masuk sekarang juga, dia cuba sekali, anggota polis tak bagi. Esok dia datang lagi, tak dapat lagi. Akhirnya tuan-tuan apa dia buat? Dia buka Google, tuan-tuan, YouTube, dia belajar cara-cara solat hajat tuan-tuan. Dia berislam lagi, dia pun belajar ambil wudu, dia pun sembahyang hajat 2 rakaat, belum mengucap kalimah syahadah, dia belajar sembahyang dulu tuan-tuan. Dia sembahyang hajat, dia pergi minta di Balai Polis. Kali ketiga polis izinkan, bagi tanda tangan. Dia begitu gembira sekali, ya Allah, engkau dengar doa aku ya Allah. Dulu aku duduk dalam agama sebelum ni, tak ada siapa dengar doa aku. Hari ni doa aku dikabulkan oleh Allah. Dia mari tuan-tuan, raya keempat dia mengucapkan kalimah syahadah depan kami tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, di luar sana begitu banyak orang yang dahagakan Islam, dahagakan hidayah. Cuma lah ni tuan-tuan, kita orang Islam dah mati perasaan nak mengajak orang pun malu. Jadi malu tuan-tuan. Dulu orang Islam bangga dapat ajak orang, you want to become a Muslim, you want to be like us, Masya Allah, you follow us. Sepatutnya kita pergi Brazil, boleh dakwah orang Brazil. Orang Brazil suka pada agama. Bahkan tuan-tuan, di Argentina, jemaah-jemaah kita pergi tuan-tuan, ada sebahagian mereka tu bukan lagi keturunan Arab biasa, keturunan sahabat Nabi pun tuan-tuan. Ada yang mengaku keturunan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala. We are Apes ni keturunan Sayyidina Abbas. Tapi Masya Allah, ada sebahagian mereka telah pun meninggalkan Islam. Alhamdulillah. Betul hari ini kerja kita banyak di seluruh dunia. Kebetulan Masya Allah tuan-tuan menyambut ulang tahun Jubli Perak masjid ini, Masya Allah. Saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan, dan tahniah juga di atas program yang dianjurkan. Sambil-sambil kita berkumpul, bersilaturahim, kita juga kena mengingatkan satu sama lain di atas tanggungjawab yang besar ini, yang seandainya umat Islam kembali menyebarkan Islam ni tuan-tuan, kita buang sifat kitman, sifat menyembunyikan kebenaran ini, kita kembali menceritakan kebenaran Islam kepada orang lain. Di saat itu Allah Ta'ala akan angkat darjat umat Islam di atas muka bumi ini setinggi-tinggi darjat. Sebagaimana zaman dulu umat Islam telah kebilang kedudukan mereka, bukan kerana mereka pangkat tinggi, bukan kerana darjat tinggi, tapi kerana waktu itu umat Islam meletakkan agama ni paling tinggi di atas. Waktu itu sebab itulah Allah telah muliakan orang Islam dengan semulia-mulia kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Zaman dulu semua orang kafir ni hormat pada orang Islam, segan dengan orang Islam, malu dengan orang Islam, respect dengan orang Islam. Tuan-tuan mulia, di mana-mana negara yang sahabat Nabi pergi, semua orang bukan Islam rasa sayang kepada para sahabat dan akan menangis bila sahabat Nabi tinggalkan negara mereka. Macam mana hari ini sebahagian jemaah yang pergi berdakwah di tempat-tempat negara orang bukan Islam. Sahabat saya pergi ke Albania tuan-tuan. Orang sana bila jemaah datang, kami nak belajar Fatihah, kami nak belajar mengucap
Tiba-tiba lepas habis 4 bulan sebagai jemaah nak balik, dia orang menangis. Kawan saya tu imam masjid merayu dia, tolong jangan balik. Kami dah lama ni merindukan suasana nak mengaji Quran. Baru belajar Fatihah tuan dah nak balik. Kenapa tuan nak balik? Kami ada anak isteri. Tak apa, kahwin dengan anak saya, dia kata tuan imam. Tolong kahwin dengan anak saya jadikan ustaz menantu saya. Tolong duduk kat sini, kami nak ustaz mengajar. Betul sekali tuan-tuan, perasaan mereka ni rindu nak mengaji agama. Tapi hari ni tuan-tuan, inilah kerja kita. Di samping kita jaga kebajikan umat Islam dalam Malaysia yang miskin, anak yatim, fakir miskin, tapi jangan lupa di luar negara terlalu banyak orang sedang dahagakan Islam, menanti kita hantar kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada mereka. Untuk itulah tuan-tuan, dalam kesempatan hari ini sama-sama kita berazam. Mungkin kita tak dapat nak bagi full time, tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, beberapa waktu yang kita dapat, beberapa banyak sumbangan yang kita boleh berikan, kita tetap ada hubungan yang besar nanti di hari kiamat. Kita akan dibangkitkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Mohon ampun dan maaf seandainya ada kesilapan dalam penyampaian. Semoga Allah Taala berkati pertemuan kita pada malam ini, pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la ta'al fina wa la ma'ana shaqi wa la mahruma bimannika fadlika wa karamika bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afwi was salama wa aqitna bit taqwa wal istiqamah wa ajirna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.